yang tahu. Nampak? Kalau nak bajet, korang boleh naik perahu. Tu perahu. Okay. Saya takut naik perahu. Saya takut jadi apa-apa hal. Saya takut naik perahu. Jadi saya naik perahu. Ni Hotel Hilton. So kalau ada rezeki lebih, boleh duduk dekat Hilton, boleh duduk dekat Riverside. Riverside Astana Wing ni, ini hotel baru. Untuk makan tak ada lagi, tapi untuk penginapan dah ada. Riverside Majestic Astana Wing. Tapi kalau tanya saya punya suggestion, favorite hotel saya adalah Hilton dan juga Pullman. Hilton, tiga lah Hilton, Pullman dengan Grand Margarita. Ni tiga ni adalah favorite hotel saya. Yang lain-lain tu saya kurang sikit lah. Sebab saya ni jenis yang suka makan. Jadi saya akan menginap di hotel-hotel yang makan dia saya rasa sedap. Okey, sini nama dia White Baroque. Ni. Nampak ni? Ini. Ni nama dia White Baroque. Okey. Saya suka lepak sini. Bawah tu ada live band. Okey, kalau korang nak menyanyi lepas perasaan, saya selalu menyanyi kat bawah ni. Sebab live band tu kawan Tokey dia kawan saya. Ni. So saya suka lepak kat bawah ni. Saya boleh menyanyi. So siapa-siapa nak tengok saya menyanyi malam-malam, saya lepak, boleh datang. Saya suka menyanyi kat situ. Okey. Baik Kai, waalaikumsalam. Kuching ke Sarawak ke? Asli ni tak. Jalan mana tu awak? Saya berjalan di tebingan Kuching Sungai Sarawak. Okey, nampak. Okey, ini hotel yang saya maksudkan. Makan dia sangat sedap dan saya sangat suka makanan dia. So kalau penginap hotel Grand Margarita ni hotel ni Grand Margarita, dia tak payah naik cruise ni. So dia boleh berjalan menggunakan hotel punya provider yang ini. Hotel menyediakan kapal provider untuk penginap hotel ni. Nampak kat sana dia orang dah sediakan untuk berbuka puasa. Ni Grand Margarita. Okay. So kalau korang nak hotel-hotel yang makanan dia sedap, hanya 3 hotel terpilih untuk saya lah Saya tak tahu selera orang lain. Saya suka makan di Grand Margarita, Hilton dan juga Pullman. So 3 tempat ni adalah tempat makan yang saya rasa sedap untuk hotel lah. Ni macam biasalah kapal-kapal lama untuk mencari rezeki. Hai Putri, hai. Sorry lah saya terpalau komen semua Wah, jalan-jalan perahu, jalan-jalan. Nanggap perahu dulu. Saya tak naik perahu ni. Errol, kami pakai cruise tu. Kami naik cruise. Ni diorang mencari rezeki, guna kapal-kapal ni, kapal-kapal lama. Nampak?